Tu ni belakang pak aku nak kecek lagi mana? Tak payah, tak apa. Biar lah, you nak kecek tu nanti sulung. Sekali lagi mulur masa aku. Okay, dah. Hi guys, welcome back to the channel I. Habiskan itu orang susah. Saya tahu saya tak akan kena reject. Alright guys, so korang bersama saya Anik Magani kat sini. Jadi hari ni konten kita, macam korang tengok dekat caption tu, hari ni aku nak buat satu konten ni macam mana aku nak bagi tahu korang. Dia ibarat macam konten prank sebelum-sebelum ni. Ada prank call nak pinjam duit apa semua tu kan. And hari ni prank call nak pinjam duit juga, cuma alasan yang berbeza dan mungkin cara kot yang berbeza aku rasa. Kita nak tengok lah macam mana, sebab alasan yang kita pakai ni untuk sara bil untuk bersalin isteri saya. Jadi saya nak try minta dengan orang macam mana. Tapi ni just a prank tau. Apa-apa yang korang dengar dalam tu, dalam call apa semua tu semua rekaan daripada saya lah. Kalau dia orang bagi tahu tu aku tak tahulah kenapa. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita call. Tapi ni saya buat untuk OG EIT. Let's go. Assalamualaikum. Apa kau? Assalamualaikum. Salam. Buat apa tu? Aduk rumah dengan budak. Hey. Wah lah. Yes. Jerit budak dah. Jerit dah. Mak ke apa tu? Ada gafung. Aku rindu kau membenang. Nak kau takut busy. Baik, aku. Tu aku telefon ni. Sekejap aku invite set-set ni je. Ada. Apa nak ayat apa? Tak ada gapung saja lah. Telefon. Tak nak gapung. Mana mesti dia leket tu kalau video call je. Kejadian. Okay. Lepas tu aku call kat dia teman. Cepat. Kejadian. Mu ngata bagi aku asal meh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Khabar baik, alhamdulillah. Dah eman lah ni. Mana gimana man? Mana man? Gimana man? Boy tengok live Klik. Okay. Oh, klik KL kau. Buat kata molek aman. Ya man, selamat lah. Ya. Weh, lapi. Sulung mana sulung? Cak kali lo. Cak. Tata. Papa. Abang Alam. Yo. Boy, kamu tengok live ni boy. Tadi ni kita tengok Syarul lah macam mana ni. Pukul apa? 9 hari bulan 5. 9. Dek lah malam tu bukannya paling 2 je kita tengok. Boleh je. Aku on je selagi bini aku tak tubik lagi. Ya dia 20 kan? Dia 20. InsyaAllah dah gitu. Kita tengok Syarul gocah. Lama dah aku tak jumpa sayang kau tu. Mau ya ni kalau macam contoh mu kertas tu Azif ni boleh tolak aku. Tak pun guna cara api buka YouTube. Api mati tu video buka YouTube. Allah. Lama tengok mak dia lah. Lama dia bila dah? Tengok buat ke apa? Buat apa ni aku tengah pegang barang orang. Bulan ni. Hujung. Banyak anak buah kita. Tanya semua. Aku kan nak beritahu kau ada anak buah. Ya. Aku nak beritahu kau satu benda dah. Ya, aku tunggu.
Bila Amira tubik ni? Aku ada anak buah tu Lam. Kau buat aku mati Amira. Mana spoil? Ha? Amira mol. Serabut aku dulu Boyra ni. Kenapa saya tak tahu lagi kau ni? Kau siapa tak tahu lagi Pi? Aduh, Amira. Apa ni Amira? Ada nikah pun. Aku tak berbual lagi lah Pi. Pi, dia Nama tak tahu lagi. Nama nanti dah dia. Betul tak? Siapa nak nama nak Tina ni? Tu. Ni bekas item kau ni. Weh, oh bekas item. Dari mana ni? Aku minat item kau. Woi. Oh, saya AI. Hai Ani. Hai Ming. Ming, mungkin pada Ming. Okey, awak kata kamu. Menjumpa dah. Jumpa dah. Aku alam pergi jari. Cik. Ya tu. Buah ya. Ya, Altair. Tak relax molek. Tak relax. Ni, bila nak lepot-lepot ni? Aku takut saya mau duduk live lah. Sibuk. Tak apalah ni, kalau anggap saya aku pun bukan saing pun macam duduk jauh lah. Saya mau duduk live tep-tep bangun pun pukul 2 dah. Hello pun duduk. Ni aku buat apa ni? Aku nak ajak Tubik lah. Tubik minum-minum air, gapo-gapo dah. Cuma aku tengok saya mau live amal, betul-betul. Barulah 3 hari dah. Baru masa ni buat barulah 3 hari. Aku sampai sumbat aku duduk main ML. Oh, tu pun duduk situ lagi. Oh tu dah. Terus hidup segera. Kan hidup saya saing. Gitu lah. Boy, ni Syah punya boy. Nanti tunggu barang kan. Okey. Salah molek nak oyak. Kan hidup saya belakang lah ni. Alhamdulillah ni. Hidup lagi. Hidup lagi yang. Sodong tahu tak? Saya saing ni selepas kena tahun kali pun tak ada post video ni. Gegah pernah asa kata ni. Kawan apa? Apa cerita YouTuber semua? Mana semangat semua hari tu? Tak tahu hari satu video, kena 20 video. Mana? Moga dia tak sign kontrak baru lagi. Jadi kita pun relax dulu. Bukan ni? Aku straight relax lah. Aku nak buat konten nanti ni, vlog lagi tengok konten hari ni. Boleh ha? So konten tu kamu lah? Ada dah, buat dah. Dia gini. Siapa aku? Banyak benda aku kena kayak gini. Hati-hati. Tak. Lah mau nak buat online petang. Sabar lu boy, relax sikit lagi. Gini. Dah gini. Gini. Aku nak royak benda ni. Okey. Saya buat ni ah, buat. Nanti Boyra tu big tu. Dah ada event. Oh, event. Ngata bagi cuti hari ni dah. 1 Mei hari ni dah. Hari ni saya lagi. Cuti lagi. Banyak cuti hari bekerja. Tapi AI kita juga. Esok, habis nanti esok tu. Gapa long? Tu AI.
cuti. Oh, AI kau. Dah gini. Aku nak royak kau sains sebenarnya. Hak mana tak ada masalah lah. Hak ada masalah ni biarkan malu kau benarnya. Ramai-ramai tak. Boleh kau royak ni? Oh ya. Oh tu ni belakang pak aku nak kecek lagu mana? Kau cakap lah. Kau cakap tadi. Oh. Okey. Dia gini. Kalau mana ada masalah sama tu biar dulu. Behar tak? Tak ada orang behar pun. Behar. Sudah sorry lah kecek. Hak ni gini belakang ni. Oh siabuk dah. Okey. Kau jangan mute ni. Aku cakap tak. Okey. Dia gini. Okey. Kan aku semua salah benar nak royak benarnya. Gini aku dulu apa? Mau royak. Pasal apa cakap tu? Dia apa ni? Mending nak royak ni tu. Ya, bila kita boleh buat konten sekali? Masalah ni. Boleh bila-bila pun. Ui, bila-bila boleh lagi. Ni dah ready pembantang belum ni? Belum lagi ni. Yang ni lah aku nak bagi tahu ni. Woi, kena bertahan ni. Tengok kalau bini kau kembar kan. Lagilah double tu, kau kena pembantang. Kembar? 4 tahun. 4 tahun. Oh, berpantang lah. Aku yang tu tak ready lagi tu. Berpantang mana buat kau royak benda aja. Dah, aku nak royak api set ni duduk geger ni. Dah, janganlah bogege. Cuma gini. Aku sebab salah nak royak kau sains sebab aku tak penuh lagi. Setakat ni lah. Alah, mute juga. Kena mute kau. Tak payah, tak apa. Mute lah, you nak kecek tu nanti sulung. Masalah lah, aku nak kecek pun kali kecek tu. Okay, gini. Aku nak... Hey, Mak Deri. Idris. Sekali lagi mulur masa aku. Agak dah. Gini. Dah, aku nak... Kan aku bukan tak reti weh. Aku tak tanya lagi. Nanti tu tak ada ngomong. Aku nak royak kan tu. Okay. Gini boy. Fira nak dekat dia dah lah ni tak? Oh, jadi aku punya live lah ni bukan tok memang ada kan duit tak masuk lah ni. Oh ya, nak apa duit? Aku nak pinjam boleh berapa Dari 10 dulu kau. Boleh. Aku bagi 20 setiap sore. Tak payahlah banyak sangat. Aku nak bayar lagu mana? Terima kasih. Tak payah bayar ni. Tak payah bayar? Tak payah bayar. Kita sign tak payah bayar. Kita sign tak payah bayar. Siapa mau bantu golongan anak? Terima kasih. Thank you. Apa gunanya sign? Bagi mereka lah dulu lah. Banyak kecek lah. Mana dah megang aku ke? Tak ada lagi. Nanti video TikTok withdraw aku bayar. Tak apa, mungkin ni mu saya fikir pasal bayar-bayar ni sebab mu penting pasal anak mu juga apa. Duit tu nombor 2 dah, persahabatan kita nombor 1. Alhamdulillah. Aku nak rekod ni transfer. Boleh. Habis konten je aku transfer. Konten tu? Tahu? Kalau dah konten mesti aku bagi. Jangan risau. Tak ada. Dia memang aku minta sungguh ni. Memang minta sungguh. Apalah dia. Ni boleh ni. Kau beritahu dia apa nombor bank kau nanti aku. Ada nombor kau. Minta apa bi? Ha? Kena scam ke apa? Kena scam? Apa kena scam lah? Tak ni. Tak, aku tadi tengah ambil makan bini aku. Tu bit lah. Lepas tu? Sebab tahu tiba-tiba korang dah gelak dah. Aku tak faham dah. Tak, Ani nak pinjam duit. Dia cakap dia tak cukup duit. Nanti bila nak beranak. Okey lah. Aku cakap tadi bagi nombor bank.
Bagi lah. Okay. Bagi berapa kau nak? Berapa? Aku tak tahu, aku baru nak first ni. Ya, macam ni. Aku tangguh untuk kau. Oh ya, berapa? Ya, boleh. Dah. Siap. Boleh. Rekod juga ni. Aku rekod lagi. Aku buat ni. Tak, memanglah aku edit je pasal gabut. Tu, bila mu balik Kelantan tu? Haji tu. Oh ya, haji dekat dah tu. Lam, kau berapa ni Lam? Berapa bulan yang 3 sampai 6? Ya, balik lah. 6 sampai 9. 6 sampai 9. Okey ha? Ya. Sulung. Gapo sulung? Dia punya tanya ni. Dah balik Kelantan bila? Pak ai boleh kau. Pak ai boleh. Kalau Pak tak jumpa. Kau buat apa Kelantan dalam? Kata jumpa sini. Jumpa sini lah. Adik Kira. Bongsu Alisha. Bongsu Alisha tak sudah. Bila lah? 4 sampai 9. Oh lama ke? Lepas kau stay ni? Tak tahu. Aku tak tahu lagi. Tak plan apa ni. Weh, best tak tahu kalau duduk rumah. Sini tu. Mari sini tu. Jauh Pasir Mahal KB tu. Jauh ke? 4 hingga 9. Nampak tak? 4 hingga 9 tu ada konten dah tu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak dah 5 dah. Mei ke? Tak, betul ke tu? Atau main-main? Mei ke tu? Mei. Cuma? Mei. Bukan Mei Ayla. Mei. Bi, mundur Kelantan ke Bi? Dia Bintulu. Bukan balik dah ke? Bukit Laut. Bukan balik dah sini baru ni. Kau siapa malam? Buat apa pula? Jaga. Oh elah, minat api dia duduk Bintulu. Kat sana ada banyak gajah tu. Buaya. Dia harimau. Buaya. Gota ada gambir. Kau kena makan ni tu. Kau kena makan ulat sampah tu. Anak aku. Ulat kayu. Bukan ulat sampah. Ulat kayu. Ulat satu. Salah ulat. Sorry. Aku balas tadi awal. Bagus. Macam-macam pun ni. Macam-macam best. A few minutes later. Alright guys, jadi aku sakit ni dah. Aku memang confirm kalau aku buat konten macam ni tak jadi guys. Sebab diorang tahu. Aku tak tahulah apa. Cuma diorang macam bukan tak endah tau. Cuma macam mana tahulah nak cakap macam mana. Mungkin aku rasa kalau personal pun diorang takkan percaya. Sebab ni okay, senang lah macam ni. Sebab dari dulu lagi aku kenal diorang, dari first lagi yang gaji aku 500 dulu pun, dia memang aku tak pernah lagi nak pinjam apa-apa dengan diorang. Walaupun aku tak ada apa-apa, tak ada langsung duit ni untuk belanja apa semua kan, aku tak pernah minta tolong. Faham tak? Sebab benda tu bukanlah apa. Aku macam mana aku nak beritahu. Aduh. Tapi macam tu lah. Aku pun harap macam mana korang nak faham konten ni lah. Ni cuma macam borak-borak lah ni aku rasa ni. Tapi aku harap korang enjoy lah konten macam ni guys. And korang boleh komen juga suggest konten apa yang aku nak buat dekat sini. And kita jumpa pada next konten lah guys. Alright. Assalamualaikum.